Kak, kedai buka ke hari ni? Buka lah, tak nampak kan ni. Open. Mana masuk? Kak, dengar cerita ada promo betul ke? Betul lah. Kenapa? Saya nak tengok barang apa yang ada promo tu. Kenapa nak tengok pula? Tak boleh tengok ke? Kak, Kak. Akak nak tanya promo kan tadi. Ni kita ada frozen meat. Ni RM1 je. Akak nak tak? Tak apa. Saya tengok dulu. Okey. Kak. Tu mahal kan? Yalah, tu mahal dah. Oh, berapa tu? Ada promo? 90? Satu batang? Nak ah? Nak. Ambil lah. Kak. Ambil lah. So ambil kan? Kenapa nak break pula? Kak. Jangan sedih. Yang ni promo apa pula? Ni Kak, ni cube mutton. Berapa ringgit tu? RM1.8 je. Jangan sedih. Okey, saya ambil satu bakul. Satu bakul? Ya. Jangan sedih. Jangan sedih. Nak semua? Aku tak Satu bakul? Betul? Ya. Betul? Macam mana ni? Kak, Yensel ni ada apa lagi promo? Sebenarnya banyak lah. Apa? Nak tahu apa? Promo apa lagi ada? Saya nak beli Yensel? benda lain. Yensel promo? Ya. Tanya banyak lah. Tengok je lah kita punya social media. Kan dah tulis dah. Banyak ni. Nampak lagi? Okey. Tak payah tanya banyak boleh tak? Tadi akak cakap sikit je. Banyak lah. Ish. Ni lah. Tadi kita nak beli apa tak beli? Nanti saya beli. Beli sekarang. Kenapa? Memanglah kita punya promo sampai 31 Disember. Nanti kalau habis nanti macam mana? Dah tak ada nak beli dah. Tak apa. Akak nak sale kan? Akak nak sale je kan? Cepat dah.